Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurdini Batrisha dari TV Sanggar TPSS Kelangga. Hari ini saya akan mengulas tentang Majlis Hari Guru dan aktiviti yang dilakukan oleh guru. Jom saksikan paparan seterusnya. Bersama saya, Cikgu Aziran, penyelaras majlis pada hari ini. Cikgu, apakah aktiviti yang dilaksanakan semasa pelancaran majlis pada hari ini? Okey, pada hari ini kita telah buat sambutan di peringkat sekolah, sambutan Hari Guru, bermula pada pagi sampailah 1.15. Okey, pada masa pelancaran kita telah buat mesti ada nyanyian lagu Negaraku, lagu Samad Sultan, dan kita ada bacaan prosesan daripada KPPM dan juga Menteri Pendidikan, dan kita ada ucapan perasmian daripada guru besar, dan kita ada ikrar guru, nyanyian lagu Guru Malaysia, dan seterusnya gimmick pelancaran yang dirasmikan oleh guru besar. Cikgu, apakah kebaikan yang boleh didapatkan semasa majlis ini berlangsung? Okey, semasa majlis Hari Guru berlangsung pada hari ini, memandangkan tema Hari Guru pada hari ini, kita buat back to school. So, menambahkan lagi semangat keguruan di kalangan guru-guru, dan yang keduanya kita dapat lihat kerjasama antara guru-guru, terutamanya dalam melancarkan perjalanan persembahan, dapat menarik minat murid. Okey, yang ketiganya kita dapat lihat guru-guru memberi komited dan mengeratkan lagi silaturahim antara guru-guru akademik biasa dengan guru kafar. Okey, itu saya rasa sangat teruja lah dengan aktiviti-aktiviti yang kita jalankan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Aziran atas ucapan itu tadi. Sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Guru Bitara Nadi Negara. Sehingga jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum.